Kita kembali ke dalam rancangan Gembirakan Hati Isteri menggunakan 3D printer. Jadi hari ni kita nak buat benda lah ni. Cerita dia hari tu masa saya tengah kerja, isteri saya hantar mesej cakap dia nak satu kabel winder bentuk biskut macam ni. Jadi sebagai suami mentali, saya teruslah pergi ke Makerworld dan saya cari biskut kabel winder dan saya terus jumpa model yang dia nak tu. Saya pun importlah ke Bamboo Studio dan print menggunakan Bamboo Lab X2D. Dengan dual nozzle yang printer ni ada, nozzle utama saya print bahagian warna putih dan nozzle kedua saya print bahagian warna hitam. Jadi bukan setakat kita boleh kurangkan pembaziran, waktu print tu pun jadi lebih cepat. Selepas beberapa jam, semua bahagian dah siap print, jadi tinggal untuk pasang sahaja. Saya gunakan gam yang kuat untuk lekatkan bahagian hiasan, snap bahagian belakang yang boleh pusing ni, kemudian bila gam tu dah kering, dia sedia untuk digunakan. Masukkan kabel kita ke dalam lubang dia ni, kemudian pusing sampai keseluruhan kabel masuk ke dalam. Jadi sekarang kita bolehlah simpan kabel kita dengan kemas dan sejujurnya benda ni nampak sangat real dan nampak sangat sedap walaupun dia ni cumalah hasil 3D print. Bila nak guna, tarik je dia dan gunalah macam kabel biasa. Jadi kalau korang berminat untuk tahu lebih banyak tentang mechanical design dan 3D printing, boleh pergi ke domeki.com untuk baca beberapa artikel dan rujukan yang saya dah sediakan dekat sana.